Tengok ni. Power kan. Earbud Mecha Series VB07 daripada Wacom. Korang tengok guys, shape dia rare gila. Alright, kat dalam kotak ni ada satu user manual, satu USB Type-C, dan inilah dia guys. Earbud dia berat juga guys, kualiti dia mantap, tebal guys. Korang tengoklah tu. Dan kat sini korang nampak ada satu button. Button dia boleh aktifkan lampu RGB dekat earbud ni. Nice gila. Dan korang kena dengar satu benda. Wow, ada bunyi babe. Wah, tutup pun ada bunyi. Power. Macam main pedang guys. Okay, so korang boleh tengok earbud dia jenis yang macam ni. Dia tak ada silikon dekat sini, tak ada getah tu. Touch sensor dia ada dekat bahagian atas ni dan mic dia ada dekat bahagian bawah. Jom kita test kepaduan dia. Aku memang suka sangat lah dia punya bunyi. Korang dengar tu. Memang nice gila. Alright, so jom kita test. Pakai dia macam biasa je. Earbud ni selesa dekat telinga aku. So untuk telinga korang kena check sendiri. Wow, full volume. Bass dia berentu-rentu. Wih, sedap weh kalau nak dengar lagu yang ada bass yang sedap ni. Mic dia cantik, treble dia pun nice. Kekuatan bunyi dia kuat. Dan yang paling best, dia ada gaming mode. So korang tekan je dekat sini 4 kali tap, korang akan masuk ke game mode. Dan kita dah pun test dia punya latency untuk main game rendah guys. Main game memang tak delay, tak lag langsung. Dan yang paling penting sekali adalah mic kan. Kalau kita tengah pakai, ada orang call kita, macam mana kualiti dia. Kualiti mic dia kita dah pun test. Korang tengoklah tu, dia punya ground padu gila babe. Korang dengar sendiri. Kita sedang test mic daripada earbud Mecha Wacom VB07. Korang dengarlah tu, mic dia jelas kuat, tak ada noise. So guys, bukan saja lawa, kualiti padu untuk bunyi, kualiti gaming padu, kualiti mic pun padu, dan yang paling penting bunyi dia tu. Power gila. So guys, check out kat beg kuning di bawah.